Pening. Pening, pening. Pernah tak bilang petrai nak tiup seruling, lepas tu rasa pening? Jangan risau, benda tu normal. Dan dia bukannya ada masalah kesihatan pun. Menurut apa yang saya belajar, cikgu saya katalah, kalau kita main, kita tiup tu, kita pening, maksudnya kat situ kita punya pernafasan tu betul. So, bila kita tarik nafas dalam, lepas tu kita tiup, oksigen banyak masuk dalam badan kita. Kiranya kita punya pernafasan tu terkawal. Kandungan oksigen dalam darah kita pun makin banyak. Jadi benda tu akan buat kita rasa high, pening-pening sikit. So it's a good news sebenarnya. Jadi jangan risau kalau hampa pening. Cumanya kalau hang duk pening-pening, macam mana hang nak main kan? So teruskan berlatih, lama-lama pening tu hilang. Pasal apa? Badan kita ni dia tak biasa lagi tiba-tiba hang duk ambil nafas macam tu. So kalau lama-lama hang duk tiup, lama-lama dia hilang. Jadi jangan pasal pening tu hampa terus give up, tak mau main seruling. Ni saya tak tipu nah. Saya ada dulu kawan-kawan yang ada asma, bila depa main seruling ataupun mana-mana alat bertiup lah sebenarnya, dengan cara pernafasan yang betul. Benda tu membuatkan asma depa tu tidak menjadi terlalu kronik. Sebab badan relax, nafas banyak, oksigen banyak. Tapi kena main dengan teknik yang betul lah. So macam mana nak belajar dengan teknik yang betul? Kita ada buku yang mana hampa boleh start belajar. Awal-awal belajar dah dengan teknik yang betul. So kita tak sempang jalan dia. Share, like and follow benda ni kalau hampa tak mahu terlepas. Tips-tips dan info-info berguna pasal seruling. Nah tu dia.